Alright, now kita move on kepada X yang bukan sekadar X. Okay, sebagai contoh, saya ada the integration of 1/2x. Okay. So, ni yang saya nak tunjukkan ni. Adakah dia semudah ln 2x tambah c? No. Okay. Jawapan begini salah. Okay. So, saya nak tegaskan dulu. Kita boleh apply ln ni kepada persamaan bawah ni if and only if x itu koefisiennya positif 1. Maknanya macam ni rupa dia. X. Dia tak, okay, kalau dia mungkin ada plus 2 ke minus 3 kat belakang ke apa ke. But, dia must be positive x. Positive 1x. Which means, kalau kita ada 1/2x ni, dia takkan simply jadi ln 2x begitu sahaja. Okay? Dia mesti ada something kat depan ni atau kat bawah ni yang accompany jawapan ni. Okay? So, untuk soalan 1/2x ni, saya akan tunjukkan cara panjang dulu. Dah tunjuk cara panjang ni, saya akan tunjuk yang shortcut dia supaya awak nampak apa sebenarnya yang berlaku. So, saya rasa untuk 1/2 ni, saya bawa ke sebelah lah. So, now, we have 1/2x. Macam mana nak buat ni? Alright. So, kalau kita guna kaedah substitution, ni yang cara sebenar dia. Tapi nanti ada shortcut dia lah. Okay? Kita akan ambil ini sebagai u. So, kita pun ada let u equals to 2x. Okay? Maka, our du over dx adalah sama dengan 2. Okay? Dan kita boleh tulis balik sebagai tak muat, bawah lah. Maka kita boleh tulis balik sebagai du over 2 adalah sama dengan dx. Which means, persamaan ini akan berubah menjadi 1/u. Lepas tu, dx kita adalah du per 2. Okay? Lepas tu, ni kan constant ni, 1/2 ni. So, saya bawa 1/2 ke depan. So, kita boleh tulis sebagai 1/2, 1/u du. So, bila kita dah ada 1/u, this is very straightforward. Okay? 1/u kita integrate, kita akan dapat ln u. So, kita ada 1/2 ln modulus u tambah c. Lepas tu, kita substitute balik u. Maka, kita akan dapat 1/2 ln, okay, u adalah 2x kan. So, kita ada 2x tambah c. Okay. So, nampak tak? Tadi kan kita assume jawapan dia sekadar ln 2x tambah c kan. Which is wrong. Sebab sebenarnya ada 1/2 dekat depan ni. Okay. Okay, while this is correct, there is another alternative yang saya nak ajak awak tengok sama-sama sebab cara dia lebih mudah, lebih straightforward dan kurang ruang untuk awak buat silap. Okay, so now, we stick to the same equation, the integration of 1/2x. Okay, now as I said before, saya ni suka kalau constant tu dibawa ke hadapan. Okay, so daripada kita buat macam ni, let u equals to 2x apa semua ni, kita keluarkan terus constant tu, so it will become 1/2 the integration of 1/x dx. Now, when you have a straightforward 1/x macam ni, automatic dia akan menjadi ln. Okay, so dia akan jadi 1/2 ln x tambah c. Okay, yes, I understand. Awak bila tengok balik, tapi ni 2x. Yang ini ln x. Kenapa jawapan dia berbeza? Okay, sebenarnya kedua-dua jawapan ini adalah betul. Okay, if you consider 2 dekat dalam ni dengan tak ada 2 dalam ni, okay, 2 ni kalau kita keluarkan daripada modulus, dia basically just another constant. Maknanya kalau kita keluarkan 2 kat sini, 2 ni belongs to dalam ni, macam ni. Lebih kurang macam tu lah nak explain. Senang cerita lah, kedua-dua jawapan adalah betul. Okay, bezanya satu 2x, satu ni x. Yang 2 ni sebenarnya kalau dia dikeluarkan pun, dia akan dimasukkan dalam constant. Which in turn makes the answer like this juga. Okay, so between these two, iaitu awak guna substitution dan awak dapat jawapan macam ni, dan awak just simply keluarkan constant, jadikan dia x tu positif 1, koefisien dia, dan dapat jawapan straightforward macam ni. Saya lebih prefer yang ini. Okay, yang ini Dr. Izzat approve. Gitu. Okay. Alright, now let's go to a different example. Cuma kali ni saya akan fokus kepada cara yang ini, bukan cara yang guna substitution apa semua tadi. Okay, so jom tengok macam mana pula kalau kita ada soalan, lebih kurang je, tapi kali ni kita ada the integration of 1/-2x. Okay, so sebenarnya sama je.
you take out the constant and make sure x itu kekal positif. So kalau kita keluarkan, maka kita dapat negatif 1/2 the integration of 1/x integrate terhadap x. Okay, so bila kita selesaikan ini, maka kita akan dapat negatif 1/2 ln x tambah c. Okay, see how I just take out the constant, keluarkan dia. Okay, so itu cara yang lebih mudah berbanding yang guna substitution tadi. Okay, boleh follow setakat ni?